Okay, sekejap. Bagi saya 1 minit tuan-tuan. Saya nak selesaikan ini satu. Sekejap. Okay, boleh dengar? Boleh dengar? Okay. So, apa yang berlaku di Negeri Sembilan hari ini tuan-tuan? Dia akan memberi kesan kepada seluruh negara lah. Sebab itu, ini bukan saja hal kerajaan Negeri Sembilan, tetapi ia melibatkan kerajaan-kerajaan negeri yang lain dan juga melibatkan kerajaan persekutuan jugalah. Okay, biasanya saya buat malam, tapi hari ini kita ada berita baru. Berita tadilah. So saya recap balik apa yang berlaku. Nombor satu, awal-awal tadi 14 orang adun di Negeri Sembilan, adun daripada Barisan Nasional UMNO telah menarik sokongan daripada MB Negeri Sembilan, iaitu Aminuddin. MB ni MB PKR. Dan apabila UMNO menarik sokongan, dan kemudian apa yang berlaku selepas itu, 5 orang adun daripada Perikatan Nasional pula menyokong untuk bekerjasama dengan 14 orang adun Barisan Nasional ini. So 14 campur 5, 19. So Negeri Sembilan ni ada 36 dun tak salah saya. 36 dun. So 35 tak salah saya. So siapa yang ingin membentuk kerajaan kena dapat 18, betul tak? Is it true? Ya, lebih kurang macam itulah. 17, 35, 17, dia ada 35. So siapa yang nak bentuk kerajaan kena dapat 18. 35, 36. Betul, 36. Okey. So siapa yang nak membentuk kena dapat kalau 36, siapa nak bentuk kena dapat 19 lah. Ataupun so sekarang PH ada 17. So mereka perlukan sokongan daripada adun-adun Barisan Nasional ni dulu untuk membentuk kerajaan Negeri Sembilan. Dan adun Barisan Nasional ada 14. So mereka short berapa orang itu untuk membentuk kerajaan. So sekarang ini bila mereka tarik sokongan daripada MB, so 14 orang keluar daripada DUN itu, daripada memberi sokongan kepada MB, maka PH pun sebenarnya pada ketika ini MB Aminuddin sebenarnya telah hilang majoriti untuk jadi menteri besar kepada Negeri Sembilan. Dan sebenarnya majoriti dipegang oleh siapa sekarang ni? So kalau ikutkan MB ini tak ada majoriti, so 14 orang adun ini telah menarik sokongan dan 5 orang adun daripada Perikatan Nasional telah sokong untuk bekerjasama dengan adun-adun Barisan Nasional daripada UMNO ini. So 14 campur 5 dah 19. So majoriti ada pada BNPN. Kalau Barisan Nasional bersetuju untuk menerima kerjasama dengan Perikatan Nasional. So di option ini pada UMNO lah, pada Barisan Nasional. So PN dah bagi dia punya sokongan. So all keputusan untuk bekerjasama ni sekarang pada UMNO ni. Dan lepas itu MB Negeri Sembilan Aminuddin dengan Anthony Loke tadi baru buat PC. So apa MB dengan Anthony Loke ni cakap? Nombor satu, MB baca kenyataan daripada Duli Yang Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. So yang Tuan Besar Negeri Sembilan cakap apa? Dia kata supaya MB teruskan tugas sebagai Menteri Besar sehingga sokongan daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan ini, adun ini, sokongan ditentukan. Ini penting dan signifikan ya, tuan-tuan dan puan-puan. So maksudnya yang di-Pertuan Besar pun ingin supaya bertitah supaya adun-adun ni menentukan tahap sokongan. Dia bukan kata Amin kamu jadi je lah MB teruskan. Dia tak cakap macam itu. Dia kata dengan syarat supaya ataupun sehingga tahap sokongan sebenar daripada adun-adun ini ditentukan.
So nombor satu, MB kamu kena tentukan tahap sokongan sebenar. Lepas itu MB ni pula ada mention perkataan kerajaan minoriti. Dia no such thing as kerajaan minority. MB. Kamu tengoklah dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri itu tak ada disebut kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti ni adalah fantasi kamu saja. Kamu kata kerajaan federal boleh ada kerajaan minoriti dan sebagainya. Itu pun tak ada dalam perlembagaan. Kerajaan minoriti ni dulu masa kamu hilang sokongan itu kamu sebut kerajaan minoriti. Kerajaan minoriti ni tidak ada dalam perlembagaan dan tidak juga ada dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. So kerajaan minoriti ini adalah kamu punya construct saja untuk justifikasi supaya kamu meneruskan untuk menjadi MB. So there is no such thing as kerajaan minoriti. So sebab itu tadi yang Dutaan Besar telah titahkan supaya kamu tentukan tahap sokongan betul-betul. So sementara kamu tentukan tahap sokongan itu, kamu teruskan je lah jadi MB. Tapi kamu tak boleh teruskan jadi MB sampai berbulan-bulan, tak boleh. So immediately you have to tentukan siapa yang ada majority ni. Lepas tu Anthony Loke pula cakap apa? Anthony Loke kata, nombor satu, saya nampaklah kenyataan Anthony Loke tadi. Dia kata begini, dia kata kalau nak remove, dia pergi sentuh berkenaan dengan krisis yang berlaku antara yang Dutaan Besar ni dengan undang-undang itulah, 4 orang undang itu. So nombor satu, Anthony Loke, kamu tak payah campur lah. Lepas tu kamu baca undang-undang tubuh negeri. Kamu ni peguam ke Anthony Loke? Saya tak rasa Anthony Loke ni peguam. Dia pula nak baca undang-undang tubuh kerajaan negeri. So kelang kabut dia baca. Kamu pergi jual nombor pelit je lah. Anthony Loke, kamu dah lah tak perform. So Anthony Loke ni ikut bacaan dia berkenaan dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri 9. Dia kata macam ni. Dia kata pemecatan, lebih kurang macam ni lah. Saya rephrase lah. Dia kata pemecatan yang di-Pertuan Besar Negeri 9 oleh 4 undang itu kata tidak berlaku mengikut prosedur lah. Sebab dia baca, dia kata kalau ikut prosedur itu, kalau ikut undang-undang tubuh negeri 9 ini, memang undang boleh remove atau pecat yang di-Pertuan Besar, tetapi kena ada proses, dia kata. So ini menunjukkan bahawa Anthony Loke persoalan apa yang kita nampak dia cuba cakap ialah pemecatan tu tak sah lah, dia kata, sebab tak ikut proses dan sebagainya. So this is what we read, apa yang Anthony Loke cuba cakap inilah. Cuma Anthony Loke yang itu bukan isunya sekarang. Isunya sekarang Anthony Loke sama ada MB yang kamu sokong ini, Aminuddin ini, dapat tak sokongan majoriti. Yang itu yang kamu kena address dulu. Yang apa tu, pasal undang, pasal yang di Pertuan Besar itu, itu soal between yang di Pertuan Besar dengan undang. Kamu DAP jangan campur lah. Kamu customary adat ini pun kamu tak tahu. Yang tu Anthony Loke kamu tak usah campur. Yang kamu kena pastikan Amin ni ada sokongan ke tidak. Lepas tu kamu pula cakap, kamu kata okey, sementara nak tentukan ini, kamu sokonglah MB Amin ni untuk memangku tugas. Kamu pakai perkataan memangku. So bila memangku, apa ni maksudnya? Kamu sendiri mengaku jawatan MB di Negeri Sembilan itu dah kosong ke apa ni, Anthony Loke? Kamu pakai perkataan memangku tadi tu. Dan kamu cakap macam ni, kamu tak nak kerajaan tebuk atap, kamu cakap. No kerajaan tebuk atap, tak mahu ini. Tapi sementara waktu itu Amin ini bolehlah memangku tugas-tugas MB. So maksudnya apa? Kalau saya baca kenyataan Anthony Loke itu, nampak gayanya macam dia cuma tak nak kerajaan bertukar. Tapi MB siapa itu macam dia bagilah Amin ni pangku dulu. Apa yang saya baca macam dia tak kisah. So dia cuma tak nak kerajaan ini bertukar. Kalau kerajaan maksudnya option yang mungkin boleh diterima atau option yang boleh diterima oleh DAP ni lah,
adalah kalau tukar MB pun tak apa, janji kerajaan ni intact. Lepas tu dia cakap, dia kata masa dulu bertanding PRN tu, Negeri Sembilan termasuk dalam PRN 6 negeri kan. Mereka dah berunding, kursi siap-siap. Lepas tu dia dapat mandat rakyat melalui kajian paduan PHBN. Dia cerita macam itu. So maksudnya, katakanlah ada 3 option saya cakap dalam Facebook saya tadi. Satu, bubar DUN. Nombor 2, kerajaan Pumdap mantap ni, kerajaan PHBN ini kekal. Cuma kita tukar MB. So daripada MB, daripada PKR, jadi MB daripada Amdap mantap. Lepas tu option ketiga, iaitu tukar kerajaan lah. Macam tadi UMNO ada 14, Barisan Nasional ada 14. Orang adun, campur 5 PN, 19, so boleh tubuh kerajaan baru. MB-nya UMNO. So kalau option nombor 2 tu, kekal kerajaan Pamdap mantap, MB-nya Amdap mantap. So itu boleh diterima oleh DAP. Option ketiga, PH tak ada, tukar kerajaan, BN dengan Perikatan Nasional, MB-nya adalah UMNO. Ada orang Amdap koyak lah, dia kata, kenapa pula dah kalau option nombor 2 itu MB Amdap mantap, option nombor 3 MB UMNO. Memanglah sebab kalau option nombor 2 itu kamu masih bekerjasama dengan DAP. Bila kamu bekerjasama dengan DAP, maksudnya itu MB Amdap mantap lah. Tapi option nombor 3, kamu tak bekerjasama dengan DAP, kamu tolak DAP ni, kamu tolak PH ni. So UMNO kembalilah ke perjuangan asalnya, menentang PKR, menentang PH, no Anwar, no DAP, kembali ke perjuangan asal UMNO. So kamu jadi MB UMNO. So option nombor 2, kamu bekerjasama dengan Pandap mantap, kamu adalah MB Amdap. Tapi kalau option nombor 3, kamu bekerjasama dengan penyatuan rumah, kamu kembali ke perjuangan asal, Abata, dan kamu adalah MB UMNO. Itu bezanya. Bukan dua-dua MB Amdap atau dua-dua MB UMNO. Itu yang kita cakap. So tadi kenyataan Anthony Loh seolah-olah mengatakan dia tak kisahlah siapa MB. Ya apa yang saya baca lah. Cuma dia nak kekalkan kerajaan itu. Kerajaan Pumdap. Macam itu. Dan Amin pula, okeylah, dia kata dia baca kenyataan daripada istana, kata teruskan menjalankan tugas sehingga tahap sokongan ini ditentukan. So tugas dia adalah tentukan tahap sokongan ini. 14 orang adun Barisan Nasional ni dah buat PC So tak payah SD lah. So dia dah en bloc cakap. Dan 5 orang adun Perikatan Nasional pun dah buat PC. So itu dah en bloc. So 14 campur 5 dah 19 dah en bloc dah itu. So mereka boleh menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk sebenarnya membentuk kerajaan. So sekarang ni keputusan di tangan siapa? Keputusan adalah di tangan UMNO lah sebenarnya. Sama ada kamu nak terima pelawaan ataupun offer daripada Perikatan Nasional ini untuk bekerjasama atau tidak. Kepada ketua UMNO lah di Negeri Sembilan, Datuk Jalal. So kamu kena buat keputusan. Dan the thing is, adakah kamu nak refer kepada Zahid Hamidi, presiden kamu? So kalau kamu refer kepada Zahid Hamidi, saya jangka Zahid akan cakap macam ni. Zahid akan suruh kamu maintain dengan Pumdap lah. Kamu maintain dengan Pumdap, tetapi teruskan usaha untuk menjadi MB. So kalau begitu, if that's the case, then apa akan jadi ialah kamu mungkin akan jadi MB. Sebab Aminuddin ni kerajaan minoriti ni no such thing, tapi MB tu akan bertukar lah. Ini adalah expertise UMNO lah. Sebab itu saya dah jangka apa akan berlaku. Apa yang saya dah teka dah, option mana yang dia nak ambil sebelum ini. Ingat tak dulu bila Perdana Menteri bertukar daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Ismail Sabri, benda ini juga yang berlaku. So benda ini jadi macam tactical UMNO dah berkali-berkali lah. Siapa yang baru keluar gua atau tertinggal bas tu UMNO memang selalu buat macam ni. Dia tarik sokongan, lepas tu tukar. Dulu tukar Perdana Menteri daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Ismail Sabri pun UMNO buat macam ni. Sekarang di Negeri Sembilan pun lebih kurang sama lah. Dia tarik sokongan,
Lepas itu dia jadi MB. So isunya persoalannya sekarang, UMNO boleh jadi MB ni, tetapi MB dengan siapa? MB dengan PUMDAP ke, PH ke, ataupun MB dengan Perikatan Nasional. So ini adalah keputusan daripada ataupun keputusan yang perlu dibuat oleh UMNO lah. So yang lain-lain itu kita boleh tengoklah daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin PKR, DAP dan juga PN. Yang lain-lain tu adalah dalam TikTok, Facebook dan sebagainya dalam kenyataan akhbar. So apa yang saya nak cakap macam ni, dalam masa yang singkat ini adalah peluang besar sebenarnya untuk UMNO kembali ke pangkal jalan keperjuangan asal. So ini adalah the opening lah, adalah peluang lah. Akaun umbi UMNO, saya dah cakap, akaun umbi UMNO tak suka kerjasama dengan PHDAP ni. Tadi dalam live yang dibuat oleh orang PKR di kediaman rasmi Menteri Besar Negeri Sembilan, kamu pun nampak mereka duk maki UMNO sekarang ni. Mereka kata dia mencarut-carut pada UMNO. Dia kata UMNO ni kianat lah, UMNO balik bayar lah. Saya tak nak sebut kat sini lah. Boleh sebut ke balik bayar dalam live ni? Dia kata UMNO macam itulah. UMNO inilah, mereka dah maki hamon UMNO sekarang ni, penyokong-penyokong PKR. So kamu nak bentuk kerajaan dengan mereka lagi ke? Satu, mereka pun dah maki hamon kamu. Yang kedua, akaun umbi kita yang UMNO original, saya dah cakap banyak kali, pun tak nak PH dengan DAP ni. So ini mungkin adalah satu opening. Allah SWT dah bagi jalan pada kamu nak kembali ke pangkal jalan ini, kepada orang-orang UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO ini. Ambillah peluang ini dan buktikan kamu ini bukan AMDAP. Kamu tolak AMDAP lah. Kamu berdesing telinga setiap kali orang kata kamu ni AMDAP. Lepas tu kamu asyik nafi je, kita bukan AMDAP, kita bukan AMDAP. So kali ni buktikan yang kamu ni bukan AMDAP. Ambil peluang ini. Ini dah jalan dibuka oleh Allah SWT. Kalau kamu tak ambil juga peluang keemasan ini, maka terbuktilah kamu ini memang AMDAP lah. Kalau kamu tak ambil peluang keemasan ini, kamu jadi MB, lepas itu kamu bekerja sama pula dah dengan PHDAP ini, maka terbukti kamu ni memanglah AMDAP. Kamu tak boleh nafi-nafi dah. Sebab kamu ada option lain, kamu ada peluang untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan buat muafakat nasional dan penyatuan ummah semula. Dah bermula di Negeri Sembilan, tapi kamu tak nak, kamu tolak sebab kamu nak dengan PAMDAP ni. Kamu nak dengan PHDAP. So AMDAP pun kamu apa benda kata MB AMDAP pun kamu nak jadi MB pada masa-sama kamu pilih untuk bekerjasama dengan PHDAP. So terbukti kamu tak boleh deny lagi yang kamu ni memang AMDAP mantap. So kamu nak cakap apa lagi? Kamu nak blame saya lagi? Oh ini semua Hisham Jalil lah ini cakap AMDAP. Tak, melalui perbuatan kamu sendiri. Allah SWT dah buka jalan supaya kamu ikhtiar untuk kembali ke pangkal jalan, untuk kamu buat pilihan itu. Ikhtiar ini di tangan kamu. Kamu faham tak? Tapi kalau kamu ikhtiar, kamu pilih jalan itu maksudnya is on you lah. Kamulah bersalah. Kamu tak boleh cakap orang lain tu salah lah, tuduh kita AMDAP mantap lah, Hisham Jalil ni panggil kita AMDAP mantap. Kamu sendiri yang choose untuk bekerjasama dengan AMDAP mantap. Ini dah ada peluang untuk kamu, saya dah cakap. Peluang ini, ambillah peluang ini. Buktikan kamu ni bukan AMDAP. Tolak AMDAP. Kamu takut dengan DAP dengan Tini Lok buat apa? Kamu takut dengan Zahid buat apa? Pilihan raya nak dekat dah ni. Pilihan raya dalam tempoh kurang daripada setahun, tahu tak? Kamu tak payah takut pada Zahid. Zahid pun kamu nak takut apa dengan Anwar Ibrahim dengan Tini Lok Zahid? Kalau kamu ambil peluang ini, kembali ke pangkal jalan Zahid Hamidi. Kalau Anwar nak dakwa kamu semula, kes mahkamah tu akan berlangsung lama lagi. Pilihan raya dulu baru buat keputusan untuk kes mahkamah kamu takut apa? So sebab itu jangan pentingkan pasal diri saja. Ini pasal perjuangan parti ni. Kamu tahu akaun umbi kamu tak sokong kamu sebab AMDAP mantap ini. Akaun umbi UMNO tak sokong PHDAP ni. So kamu takut apa lagi Zahid Hamidi?
Datuk Jalal, kamu pergi cakap pada Zahid. Tok Mat, pergi cakap pada Zahid. Akak Umbi UMNO, pergi cakap pada Zahid. Ini peluang keemasan. Sebab apa? Kalau kamu buat macam ni, tukar MB Amdat Mantap tetapi masih bekerjasama dengan PHDAP, kamu tolak pelawaan untuk penyatuan ummah dari Perikatan Nasional ini, maka orang-orang Melayu akan Umbi UMNO akan maki kamu. Dia kata apa ni? Nak juga. Satu, gila kuasa nak jadi MB. Lepas tu dah jadi MB Amdat Mantap kerjasama lagi dengan PHDAP. So esok dalam tempoh kurang daripada setahun, pergi PRN, pergi PRU, kamu tahulah nasib kamu. Orang takkan undi kamu. Orang kata kamu ni sengaja memang nak sokong juga. Esok kita sokong dia ni, bila dia dah jadi kerajaan, dia sokong balik Amdat Mantap. Dia sokong balik Pumdap ini. Buat apa kita nak undi dia? Esok kamu huyup dapat jadi MB Amdap setahun aja atau tak sampai setahun. Lepas tu kamu huyup lepas itu. Buat apa? So dengarlah cakap akak Umbi UMNO. Dengar cakap apa kita orang ini. Saya walaupun telah dipecat daripada UMNO, darah saya masih darah UMNO. Saya UMNO original dan kebanyakan orang-orang UMNO pun UMNO original. Mereka tak suka PHDAP ini. Kamu pergi buat survey balik di bawah itu. Mereka nak kerjasama dengan siapa di Negeri Sembilan ini? Tanya Negeri Sembilan. Anthony Lok cakap tadi masa PRN, dia kata kita yang masa pergi PRN dulu, kita yang bekerjasama, lepas itu kita dapat kursi, kita dapat mandat untuk kajian perpaduan ni. Anthony, aku ada masa PRN di Negeri Sembilan. Masa itu saya turun berkempen. Orang UMNO Negeri Sembilan tahu cerita ini. Berapa kali saya pergi Negeri Sembilan, ada ucapan saya. Sebelum PRN 6 negeri itu, saya turun ke Negeri Sembilan berapa kali. Saya cakap apa? Kamu tahu macam kenapa Barisan Nasional menang 14 kursi di Negeri Sembilan? Despite negeri-negeri lain semua kalah huyup. Di negeri lain, PRN 6 negeri, UMNO menang 4 kursi je tak salah saya. 4 kursi je. UMNO total bertanding 108 kursi ke 100 berapa belas kursi. Kan saya dah bagi warning sebelum itu. Saya kata kalau pergi dengan PHDAP ni, PRN 6 negeri, kita akan kalah. Sebab itu saya dipecat. Sebab saya tak setuju UMNO pergi pilihan raya 6 negeri dengan DAP. Kamu orang yang tuduh Hisham Jalil setuju ke pembentukan kajian perpaduan. Betul, saya kata saya setuju sebab saya akutitas daripada Kebanyakan Tuan Agong untuk membentuk federal government pada ketika itu sebab tiada kajian dibentuk. Tetapi saya tak setuju untuk pergi pilihan raya dengan PHDAP. Sebab saya kata itu Agong tak suruh. Agong tak suruh kita pergi pilihan raya dengan PHDAP. Itu bukan titah Agong. Saya tak setuju pergi PRN 6 negeri dengan PHDAP. Sebab itu saya dipecat. Kepada siapa yang baru keluar gua atau tertinggal bas dan sebagainya. Saya pergi PRN. Berkempen untuk PRN Negeri Sembilan. So saya ada saham juga. UMNO menang 14 kursi. 14 daripada 18 yang UMNO menang itu. Bertanding 100 lebih menang 18. 14 itu di Negeri Sembilan. Kamu tahu pasal apa? Sebab one of the campaign is this. Ialah kalau kita dapat kursi lebih banyak daripada PKR, kita akan jadi menteri besar. So, kita pun pergi berkempen. Kita nak lead Negeri Sembilan. Kita tak suka DAP ni. So, Negeri Sembilan kita buat lain. Dan pemimpin-pemimpin UMNO Negeri Sembilan pun tak suka Zahid. Kamu tanyalah dia orang. So, kita nak lead Negeri Sembilan, kita jadi menteri besar. So, faktor Zahid di Negeri Sembilan tak ada masa PRN itu. So orang akan umbi kita pun undilah UMNO di Negeri Sembilan, kita menang 14 kursi. Tapi bila menang 14 kursi, tak jadi juga menteri besar. DAP support PKR, Amanah support PKR, tiba-tiba mereka ada berapa belas kursi, lebih sikit daripada kita, 17, lebih 3 daripada kita sebab support daripada Amanah dan daripada PKR, kita tak jadi MB. Kecewalah akak-akak umbi ni Negeri Sembilan. Bukan dia orang sokong sebab kamu Anthony Lok. Bukan orang akan umbi UMNO ni sokong 14 kursi ni sebab kerjasama. In fact, kerjasama dengan DAP tu lebih menghilangkan undi UMNO. So sekarang ini, apakah peluang yang ada di Negeri Sembilan ini? Kalau kamu betul-betul, maka pedulikanlah Zahid nak buat apa. Kita ada setahun lebih lagi. Datuk Jalal dengan adun-adun ini bentuk kerajaan penyatuan ummah di Negeri Sembilan. Lepas tu apa akan jadi? Kerajaan-kerajaan lain pun mungkin dia akan balas dendam di Pahang dan di Perak. Mereka akan balas lah.
Dia kata, oh ini apa tadi saya ada nampak satu posting dibuat oleh orang PKR lah, penjilat PKR ni, macam PLOS ke apa saya tak tahulah. Dia kata, okey kalau dia buat dekat Negeri Sembilan, mari kita tarik sokongan di Pahang dan di Perak. Buatlah. Saya cabar kamu, buatlah, apa ada masalah. Akaun UMNO yang original pun suka. Sebab mereka tak nak bekerjasama dengan kamu. Akaun UMNO di Pahang dengan di Perak, tunggu masa je kamu nak tarik sokongan. Kamu buat. Saya nak tengok. Kalau kamu tarik sokongan di Pahang, tarik sokongan di Perak, maka Kajian Penyatuan Ummah boleh dibentuk di Pahang, di Perak dan di Negeri Sembilan. Lagi bagus. So kita akaun UMNO akan jadi apa ni orang kata, akan jadi kembali ke perjuangan asal balik. Tak payah kita duk sokong PHDAP ni. Ini perjuangan saya daripada asal untuk kembalikan UMNO ke perjuangan asalnya, tolak PHDAP ni. Ini adalah openingnya, ini adalah peluangnya. Kalau kamu tak ambil peluang ini, maka kufur nikmatlah kamu. Lepas tu bila kamu tak ambil, kamu jadi MB Amdap Mantap, kamu masih nak bekerjasama dengan PHDAP, maka orang-orang bawah kita akan maki kamu. Dia kata dah bagi peluang pun, masih nak pilih Amdap juga, masih nak pilih Pumdap juga, masih nak pilih DAP juga. So memanglah kamu ini memang Amdap Mantap lah. Kamu tak payah deny lah, memang Amdap Mantap. Kamu tak payah bagi alasan lah, kata alamak kita nak kena maintain kerajaan lah, tak mau bergolak di federal lah, tak mau. Ini pilihan raya less than 1 year je lagi. Kalau kamu nak tendang Amdap Mantap, kalau Zahid masih nak bekerjasama dengan Amdap Mantap ini, dengan DAP ni, dengan Zahid kamu tendang lah. Apa ada masalah, tinggal setahun je lagi. Kamu tolak dia, lepas tu apa? Dia nak pecat kamu dalam tempoh setahun ini. Dia nak pecat Jalal, dia nak pecat adun-adun ini. So bagi dia pecat. Dulu awal-awal election dia boleh pecat-pecat orang. Kepada pemimpin-pemimpin UMNO ini, masa awal-awal dulu dia boleh pecat. Dia pecat, kamu pecat ni, sekarang tinggal setahun. Dia pecat-pecat orang, dia lah sekali kena pecat. Kamu faham tak? So sekarang ini dah tinggal setahun, tak sampai setahun dah. Kalau kamu nak make kamu punya move, kamu tak suka ini PHDAP ni, kamu tendang mereka sekarang. Tendang Amdap ini, pedulikan pemimpin Amdap Mantap di atas di majlis tertinggi itu. Kita buat gerakan Akaumbi. Kamu buatlah gerakan di Akaumbi, di negeri-negeri, di Perak, di Pahang, di Negeri Sembilan, di Melaka. Buat gerakan kamu sendiri. Tak perlu dengar kepimpinan Amdap Mantap ini. Sebab kalau kamu dengar kepimpinan Amdap Mantap ini, pergi PRU, pergi PRN esok, kamu guyup, hilang kuasa habis. Kamu tak dengar lagu anak kecil main api macam mana? Mereka ni, kepimpinan Amdap Mantap ni main api sampai terbakar habis semua. So sebelum ubah kita jadi abu, kamu tolak kepimpinan Amdap Mantap ni di Negeri Sembilan. Kamu tak payah dengar lah bila Zahid Hamidi ni pergi bercerita dengan Anwar lah, nak pujuk kamu lah. Tak apalah, kita tukar MB tapi maintain kerajaan Amdap Mantap. Kalau kamu buat macam tu, Datuk Jalal, tak sampai setahun je kamu jadi MB. Kamu pergi pilihan raya, confirm kamu lingkup. Kamu takkan tak belajar lagi daripada sejarah macam mana. Sebab itu saya cakap, kali ini peluang keemasan. Bermula di Negeri Sembilan untuk UMNO kembali ke perjuangan asal. Saya tak ada kepentingan interest apa-apa. Saya bukan ahli UMNO pun. Sebab saya dah dipecat. Kalau kamu kembali ke perjuangan asal, saya akan support kamu balik. Walaupun saya bukan ahli UMNO. Sebab saya bukan kejar jawatan, bukan kejar apa ke benda. It's not of interest to me. Kamu je buat fitnah. Kata Hisham Jalil inilah, Hisham Jalil itulah. Kalau saya nak jawatan, saya jilat ajalah macam kamu orang dalam Amdap Mantap itu. Tak masuk akal siapa nak jawatan ini pergi jadi pembangkang. Kamu fitnah saya macam-macam. Okey, tak apa. Yang Amdap Mantap ni fitnah saya, kita lawan mereka, kita tendang mereka keluar. Sebab interest saya, goal saya adalah nak orang kata menuju ke arah penyatuan orang Melayu dan penyatuan ummah balik. So kali ni kita ada peluang. Kepada ahli-ahli UMNO, kamu cakap dengan ketua-ketua cawangan kamu. Kamu cakap dengan ketua-ketua bahagian kamu. Ketua-ketua bahagian, kamu cakap kepada pengerusi negeri kamu. Lepas tu kamu bawa ke majlis tinggi. Kamu bantah kalau kita bentuk kerajaan dengan Pumdap ni balik. Mereka dah maki kamu, takkan? Kamu ni tak ada rasa malu ke? Kamu pergi tengok live orang PKR, pergi orang mana?
Dia balik bayarkan kamu. Dia kata UMNO balik bayar. UMNO ni semua ni. Dia kata kamu pengkhianat, balik bayar, ini semua-semua ni. Lepas tu kamu nak jadi MB Amdap Mantap, bekerjasama balik mereka dengan ni. DAP berdehem sikit kamu U-turn. Mana nak letak maruah kamu, muka kamu ni? So sebab itu saya cakap kepada akar-akar umbi UMNO, kamu cakap kepada kepimpinan kamu ada WhatsApp group, kamu ada ini, kamu buat live ke apa. Kamu nak maki saya, makilah. Saya apa benda, saya ni dah tahan. Dah berapa kali saya ni berjuang sampai mereka nak masukkan saya dalam penjara lah. Tak luak pun. Kamu budak-budak baru nak up ni, sekali kena kritik sikit kamu dah goyang berguling-guling. Kamu tak pernah rasa lagi, kena dakwa, kena itu, kena ini. Saya dah tak luak dah, tak lut dah. Kamu nak maki saya, makilah. Saya apa benda ada pasal, saya dah biasa. Tapi untuk perjuangan UMNO itu sendiri, kamu kena buat keputusan. Bagi tahu kepimpinan atas. Okey, kita nak jadi apa-apa alasan yang dibagi oleh orang-orang PH ke Amdap Mantap ini, kamu tak usah dengar lah. Dah 4 tahun kamu dengar dia orang cakap, ke mana kita? Kita masih hilang lagi, akar umbi kita lagi ada. Kamu cakap, kita nak jadi MB betul, tapi kita tak nak jadi MB Amdap. Mana maruah kamu? Kamu nak letak muka kamu di mana kalau kamu jadi MB Amdap ni? Orang dah pergi MD, orang nombor 1 orang akan kata kamu gila kuasa. Buat gerakan ini, ambil peluang sebab nak jadi MB. Tetapi bila dah jadi MB, lepas tu masih sokong Pumdap ini. Masih lagi sokong DAP. So, kamu akan digelar gila kuasa. Pada masa yang sama, kamu akan membuktikan yang sebenar-benarnya kamu memanglah Amdap Mantap. 2 benda. So setahun lebih aja kamu seronok pergi masuk dalam kediaman rasmi MB Negeri Sembilan, tak sampai setahun, lepas tu kamu pergi PRM, PRU kamu pun kuyup. Ikat tepi, ikat tengah. Itu yang saya nak cakap. Lepas tu dengan maruah tak ada. Lepas PRU 16, orang dah nampak ini Amdap semua tak dipakai. Kita bagi dia peluang pun dia tak nak, lepas tu dia akan kerjasama dengan DAP juga. So ini yang saya nak cakap pada kamu. So pada akar umbi UMNO, kita tengah ada tak sampai setahun lagi ni untuk pergi pilihan raya. Ini peluang. Kamu cakap dengan mereka. Saya cakap ini, saya bukan ahli UMNO, saya bukan ini, darah saya darah UMNO. Amdap yang pecat saya. Bukan UMNO pecat saya, Amdap yang pecat saya. So saya nak cakap pada kamu orang yang pun macam saya yang tak suka Amdap ni, tak suka PHDAP ni. Kamu cakap kepada kepimpinan di atas. Ataupun kalau tak boleh sangat, Datuk Jalal pergi cakap pada YD yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk berbadun. Pergi cakap pada dia. Kamu menghadap pada dia. And Amin, kamu dah kena game. Kamu pun boleh cakap untuk berbadun. Of course untuk berbadun kena ada persetujuan daripada Yang Pertuan Besar dengan 4 undang. 4 undang ni pun sama, 4 undang. Kamu tak suka Amin itu, okey, setujulah untuk berbadun. Kembalikan mandat kepada rakyat balik. Bila berbadun untuk PRN Negeri Sembilan, itu yang saya cakap. Alang-alang PRN Negeri Sembilan, buat sekali lah, berbadun sekali semua terus. Dengan Melaka bubar, dengan Johor bubar, dengan Sarawak bubar. So kita jimat kos, tak payah 2-3 kali pilihan raya. Kita berbadun dalam bulan ini, bulan depan kita buat pilihan raya. Apa ada masalah? Kalau tidak, Anwar nak ini, nak itu, nak ini, nak itulah. Anwar Ibrahim, kalau kamu berani, bubarlah Don. Saya rasa kamu penakut. Kamu tak berani sebab kamu yang tak bersedia. Rakyat sekarang tengah tertekan. Rakyat semua tanya, saya pergi mana-mana, orang yang bukan orang politik pun cakap, bila nak pilihan raya ni, tak sabar-sabar nak mengundi. Kamu duk main game sana, main game sini. Macam-macam game kamu main. Kita bubar je lah semua. So kita jimat masa, kita jimat kos. Saya tak rasa kamu akan buat begitu. Sebab kamu takut. DAP pun takut. DAP sampai nak buat darurat. Nak panggil darurat, emergency. Sebab takut nak pilihan raya. DAP tu hari siapa dah dia punya tu. Buat darurat lah, apalah. Aduh, kamu cakap macam-macam alasan lah. Tapi apa yang rakyat nampak, kamu pun takut. So sekarang ni macam mana? Sekarang ni saya nak address kepada ahli-ahli UMNO. Keputusan di tangan kamu. Kalau kamu setuju dengan UMNO jadi Menteri Besar Negeri Sembilan tapi di bawah tiket Amdap, kamu masih bekerjasama dengan PHDAP di Negeri Sembilan ni, maksudnya memang betul lah kamu Amdap.
Memang kamu esok kalau PRU dengan PRN kamu menang pun kamu akan masih kerjasama dengan PHDAP lagi. So kamu tak payah tipu lah. Sebab sekarang dah dibagi peluang dah. Di Perak, di Pahang, di Negeri Sembilan, kita ada peluang untuk membentuk kerajaan penyatuan ummah. Kamu tak nak. So kamu lepas ini, kamu tak payah cerita lah pasal rumah bangsa itu, rumah bangsa ini untuk penyatuan Melayu, untuk bangsa Melayu lah apa. Kamu tak payah cerita pasal itu lah. Sebab sekarang kamu ada peluang pun kamu tak nak ambil. Orang dah bagi peluang. Kamu ingat senang ke adun-adun Perikatan Nasional yang 5 orang itu nak awal-awal pergi throw their support at you? Do you think it's easy? It's not easy. Bila mereka awal-awal bagi sokongan kepada kamu, mereka pun kena kecam. Kamu tahu? Pemimpin PAS pun kena kecam. Pemimpin Bersatu pun kena kecam. Dia orang kata, apa terhege-hege sangat ni? Saya tengok komen-komen. Apa terhege-hege sangat ni? Nak masuk line, nak sokong, tunggulah kejap. Dia orang kata macam itu. So bukan senang untuk pemimpin PAS, pemimpin Bersatu, pemimpin Perikatan Nasional untuk sokong benda ini. Dia orang pun kena balon, dia orang pun kena bantai. Tetapi dia sanggup kena balon dan kena bantai. Kenapa? Sebab mereka nak penyatuan ummah ini. Walaupun mereka berperang dengan kamu berperang dengan dia. Tapi apakah mudarat yang lebih besar? Mudarat yang lebih besar ialah PUMDAP ini. PHDAP ini membawa mudarat yang lebih besar. So mereka sanggup ketepikan ego mereka. Bila kamu kata kamu tarik sokongan daripada Aminuddin, mereka awal-awal kata okeylah, kita sokonglah. Sekarang keputusan, the ball is in your court. Keputusan adalah di tangan kamu. Kalau kamu tolak ini, maksudnya kamu ni hanya gila kuasa, tapi memang amdap mentap. Kamu tarik sokongan ini maksudnya bukan pasal kamu nak penyatuan ummah tak suka DAP. Tak. Kamu tarik sokongan ni sebab kamu nak jadi MB je. Nak jadi MB amdap mantap je. Bukan sebab kamu tak suka itulah, kamu pasal krisis inilah, bukan. So kamu tarik sokongan ini sebab kamu nak jadi MB je. Sebab kamu gila kuasa. Sebab kalau ada option dia untuk penyatuan ummah, kamu tak ambil. Tak apalah, kita kerjasama dengan DAP lah sampai habis penggal. Oh, kita tinggal sikit lagi. Macam-macam alasan lah kamu akan bagi. Kamu akan kata, ni apa, kita tak dapat bantuan federal lah nantilah. Ini tak ada. Itu semua alasan-alasan tak berprinsip saja tu. Itu alasan orang yang lemah saja tu. Kalau kamu betul-betul ada prinsip, kamu betul-betul ada pendirian, kali ini kamu betul-betul buat, okey, kita lawan, lepas itu tinggal setahun lagi nak pilihan raya, ambil pendirian yang cekal. Lepas tu kamu tarik sokongan betul-betul dan wujudkan kerajaan penyatuan ummah di Negeri Sembilan dan negeri-negeri lain akan ikut. Biarlah kalau Zahid Hamidi nak ikut Anwar Ibrahim juga, biar dia seorang-seorang lah ikut. Tinggal tak sampai setahun saya dah cakap, nak PRU, kamu nak ikut amdap mantap buat apa lagi? Kita di bawah, tuan-tuan di bawah, tuan-tuan tak ikut amdap mantap. Saya tahulah. Engkau orang semua selalu datang rumah saya yang UMNO original. Tadi berapa orang UMNO original telefon saya. Nak datang rumah. Datang rumah. Sebab saya tahu kamu orang tak suka amdap mantap. Kamu tahu tak? So kali ni kita ada peluang. Bagi tahu kamu punya kepimpinan. Negeri Sembilan bermula di situ, untuk perjalanan UMNO kembali ke pangkal jalan. Siapa penghalangnya? Zahid. Malam ini, kalau Zahid buat keputusan, bagi arahan kepada Jalal dan adun-adun ini untuk, teruskan jadi MB amdap mantap tapi masih kekalkan kerajaan PUMDAP di Negeri Sembilan, maksudnya siapa masalah dia? Bukan kamu orang. Maksudnya masalahnya Zahid Hamidi. So kalau masalahnya Zahid Hamidi, kita tinggal setahun lagi nak ini, sebab kalau kamu ikut juga, dia punya hala tuju untuk bersama dengan DAP, bersama dengan PH untuk pilihan raya ini. Esok bila PRU, PRN ini, pasal dia seorang, hancur lebur kamu semua. Hanya kerana pasal seorang. Pasal dia nak menyelamatkan tengkuk dia. Pasal dia nak jaga dia punya hubungan dengan Anwar Ibrahim, dengan DAP. Takut macam-macam ini. Dia seorang punya pasal, kamu orang semua hancur lebur. Dulu kamu boleh cakap lah, tak apalah, nanti ada lagi 4 tahun, ada lagi 3 tahun. Ini tak, kita tak ada banyak masa. Kita ada cuma less than 1 year saja. Kalau kamu tak ambil peluang ini, kamu hadaplah nasib kamu. Dan pada ketika itu, kamu jangan blame orang lain. Kamu jangan blame saya, ini semua Hisham Jalil amdap mantap. Ini semua Hisham Jalil yang cakap ini. Tak, kamu cuma kena blame diri kamu sendiri. Sebab apa?
Kamu sendiri tak menegur kepimpinan kamu. Kamu nak cakap apa? Bila kepimpinan kamu bawa kamu ke jalan yang itu, kamu tak boleh salahkan orang lain. Kamu nak marah orang lain, kamu nak marah Perikatan Nasional, nak marah PAS, nak marah Bersatu, tak boleh. Sebab kamu sendiri tak cakap apa-apa kepada pimpinan, kamu ngikut aja. Kamu ngikut dia bawa kamu ke jalan itu, ke lembah itu, dengan alasan-alasan macam-macam lah. Oh, kita kena nentang DAP dari dalam lah. Kamu nak nentang DAP dari dalam apa? Kamu jadi MB, kamu masih sokong dia. Kamu jadi MB amdak mentap. So, kamu tak boleh salahkan orang lain. So, inilah masanya untuk kamu buat gerakan. Buat bentuk kerajaan dekat situ. Okey, kalau kamu tak nak, katakanlah kamu tersakiti sangatlah dengan Perikatan Nasional. Kamu tak boleh sangat dengan dengan PAS, dengan Bersatu. Kamu orang ni ada dengan DAP, kamu okey pula. Kamu tak mengaku tapi kamu okey nak bentuk kerajaan dengan DAP. Bila kita suruh bentuk kerajaan dengan Bersatu, dengan PAS, kamu tak nak. Ada jenis macam tu pula. Dengan DAP okey, dengan PAS dengan Bersatu tak boleh. Kamu kata Bersatu ditubuhkan untuk menjahanamkan UMNO. Habis DAP tu berpuluh-puluh tahun mereka berjuang untuk jahanam kamu. Itu kamu boleh terima pula untuk bentuk kerajaan. Sebab itu hujah-hujah kamu tak logik. Sekarang ini, katakanlah kamu tak boleh sangatlah nak bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional di Perak, di Negeri Sembilan dan di Pahang. Okey, bubar Dun Negeri Sembilan. Sebab yang di-Pertuan Besar tadi dah titah supaya tahap sokongan ditentukan. Maka kamu dah buat tadi PC, tulis surat elok-elok. Tulis surat, hantar kepada istana. Jalal, tulis surat. Datuk Jalal, tulis surat. Hantar kepada istana. 14 memang confirm. Tak ni, apa nak jadi-jadilah. Baru kita, anak jantan. Bukannya, ini sebab ini ada udang di sebalik batu pula dah. Aku tarik sokongan sebab nak jadi MB. Tapi tetap nak sokong DAP. Itu apa ke benda tu? Itu memang jalan amdak mantap. Memang kamu kena makilah. Satu orang PH sendiri kata kamu gila kuasa. Akan umbi UMNO akan dengan orang Melayu lain akan kata kamu ni memang betul amdak mantap. Gila kuasa punya pasal, tak apa bekerjasama dengan DAP, jatuhkan Amin, tapi kamu nak jadi MB. Tapi masih bekerjasama dengan DAP di sana. So kalau kamu betul-betul perjuangan, dan option dia, satu bentuk kerajaan, itu akan menjadi langkah utama. Negeri-negeri lain akan ikut, insya-Allah mungkin. Sebab kalau kamu buat macam ini, Pahang dengan Perak dah tak feasible dah. Dia kata macam mana ni UMNO buat kita kat sini? Buat apa? Kita tariklah dekat Pahang dengan Perak. Okey, tariklah. Akan umbi UMNO di Pahang dengan Perak pun tak setuju dengan ini. Dengan PHDAP ni, mereka tunggu masa je. Tunggu peluang yang sesuai. Inilah peluang dia. Sebab itu saya cakap, buat benda ini. Tapi kalau kamu dah tak boleh sangat nak bekerjasama dengan Bersatu, dengan PAS, okey. Kamu pergi jumpa Amin dengan yang di-Pertuan Besar. Kamu pun ada akses dengan line dengan 4 undang itu kan. Sebab nak bubar DUN Negeri Sembilan, dia kena persetujuan daripada yang di-Pertuan Besar dengan 4 undang itu. Okey, fine. Pergi. Cakap dengan 4 undang. UMNO dia baik dengan 4 undang ni, saya tahu. Dia ada akses. Datuk Jalal, kamu boleh cakap dengan 4 orang undang ni. Bukan kamu tak tahu Bukan saya tak tahu. Kamu pergi cakap. Convince 4 undang ini, lepas tu dengan yang di-Pertuan Besar, okeylah. This kerajaan is not tenable anymore. So apa kita boleh buat? Buat PRN. Buat PRN, baru kamu anak jantan. Kalau tidak, kamu ni just gila kuasa tapi masih amdak mantap. Itulah dia cerita dia, tuan-tuan. So saya tak nak lama-lama sebab nak maghrib dah. 6.54, saya ambil 6 minit lagi lah sebelum pukul 7, tuan-tuan. Tapi itu dah ceritanya. So di Negeri Sembilan ini adalah langkah yang telah dibuka, bukan langkah, peluang yang dibuka untuk UMNO mula kembali ke perjuangan asal. Kalau kamu tak suka DAP, tak suka PH, nak pergi pilihan raya, ni Negeri Sembilan lah bermula. Tetapi kalau kamu ambil jalan yang macam option yang saya cakap tadi, option nombor 2 itu, iaitu kamu just nak tukar MB, kamu gila kuasa nak jadi MB tapi masih bekerjasama dengan PH-DAP, maksudnya ini juga, langkah ini juga membuktikan yang kamu memang sebenar-benarnya lah, sahih kamu ni memang andap mantap.
serumah bangsa yang kamu cakap itu, kamu pakailah alasan-alasan lain. Oh, kita tak boleh lah, kerajaan negeri tak boleh lah, tanpa support kerajaan persekutuan lah, bajet tak ada lah, inilah, itu semua. Itu atas kelemahan diri kamu sendiri sajalah. Bukannya hujah yang kuat. Sebab antara perjuangan dengan ghanimah ini, perjuangan itu lebih penting. Kamu duk fikir, oh tak ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan, esok tak ada bajet lah, tak ada duit projek lah, macam mana kita PRN. Itu kamu duk fikir pasal duit, ghanimah, jawatan, harta, itu yang kamu fikirkan pula. Perjuangan kita lebih tinggi daripada benda itu. Dulu okeylah. Saya faham, for the first 3-4 tahun bersama kajian PHDP, kamu tak berani. Saya faham. Hanya orang-orang berani je boleh lawan all out sampai kena buang macam saya. Kamu tak berani. Pasal bila kamu tak berani nak bersuara, takut kena buang, takut kena pecat, okeylah, saya faham lah. Kamu ada baggage macam-macam kan. Tapi kali ni dah tinggal setahun lagi dah. What have you got to ini? Apa yang kamu takut sangat? Kalau kamu tak buat benda yang betul, less than 1 year untuk PRU dan PRN ini, maka dalam tempoh kurang daripada setahun ini, kamu akan terimalah penangan. UMNO akan terkubur jadi abu sebab kamu, bukan sebab orang lain. Sebab kamu sendiri tak ambil peluang untuk penyatuan ummah, kamu masih gila kuasa dan kamu masih nak bekerjasama dengan DAP sebab kamu gila jawatan, kamu gila ghanimah ini semua. Sebab itu kamu tolak tepilah perjuangan UMNO walaupun telah dibagi peluang untuk kamu kembali ke perjuangan asal UMNO, agama, bangsa dan tanah air, itu kamu tolak. Nak jadi MB sangat, lepas itu kamu masih bekerjasama dengan DAP. Itu yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. So kepada ahli UMNO yang original, akar-akar umbi UMNO, akar orang-orang Melayu di Negeri Sembilan, di Melaka, di Johor, di Pahang, di Perak dan di seluruh negeri di Malaysia lah. So the outcome of krisis di Negeri Sembilan ini akan membuktikan kepada kita UMNO ni akan kembali jadi UMNO atau UMNO ni sebenarnya memang terbukti sahih AMDAP. So ini akan membuktikan di Negeri Sembilan. Kalau mereka AMDAP, tuan-tuan nanti PRU esok, PRN, tuan-tuan pandai-pandailah pilih macam mana. Kalau mereka ni UMNO kembali ke perjuangan asal, mereka kembali ke penyatuan ummah, okey? Mereka boleh ketepikan ego mereka. Kalau dulu mereka boleh bekerjasama dengan DAP, kali ini apalah salahnya kita bekerjasama sesama Melayu Islam, dan kita boleh bersama-sama semula. Kita boleh tolak, ketepikan perbezaan kita. Kita tendang AMDAP. Siapa yang masih degil AMDAP tu kita tendang lah. Kalau mereka bertaubat, mereka tolak AMDAP, okey, kita boleh bercakap balik. Sebab kita ni sama-sama UMNO dulu. Tapi kalau krisis ini membuktikan mereka ini hanya gila kuasa, tapi masih nak bekerjasama dengan AMDAP, so rumah bangsa itu memang terbuktilah rumah bangsa DAP dan UMNO ini memang dah sesat dan rosak jadi AMDAP. So esok PRU dan PRN, tuan-tuan dan puan-puan, pakailah pertimbangan yang baik, yang sewajarnya untuk kita tolak mereka ini. Okey tuan-tuan, dengan itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Ada live tinggi juga, live petang-petang ni tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.